perempuan yang dekat luar sana yang masih tak pandai nak bawa motor clutch, boleh tengok video ni sampai habis. Okey, hari ni aku nak ajar macam mana nak buat motor clutch. So langkah yang pertama, korang naik motor. Okey, hidupkan motor dan tolak tongkat 1. Okey, kemudian nak masuk gear, tarik clutch sampai habis dan tekan untuk gear 1 untuk Y suku. Okey, nak gerak dia senang je, lepas clutch sikit sampai motor ni macam nak bergerak. Kalau korang perasan, lepas tu pulas minyak dan lepas clutch. Kalau rasa motor ni macam nak mati, sengguk-sengguk, korang kena main clutch. Nampak ni, tangan saya ni, main clutch. Kalau nak masuk gear 2, korang kena congkil untuk Y suku. Congkil sampai habis tau. Kalau congkil sikit, dia akan masuk free gear. Sebagai contoh macam ni. Tengok kalau saya congkil sikit, dia masuk free gear. So, korang kena congkil kuat sikit. Dan untuk motor Y suku ni dia ada 5 gear, korang boleh congkil sampai 5 kali lah. Okey, contoh macam ni. 3, 4, 5. Okey. Kalau gear 5 nak turun ke gear 4 ataupun gear 1, korang boleh tekan. Tengok tekan. Okey. Kalau rasa info ni berguna, jangan lupa like, komen dan share. Tak faham boleh komen. Okey. Bye bye.